Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada petang ni terdapat sama-sama bertemu kembali rutin mingguan kita menyambung tadabbur. Yang tadabbur merupakan satu ibadah yang dituntut oleh Allah, ya, fardu ain buat kita, dan dia merupakan salah satu daripada jalan untuk kita dapat faedah-faedah Quran untuk bekal kita, amal soleh kita, iman kita, menambah iman dan amal soleh kita. Salah satunya dengan tadabbur, dan juga mendekatkan diri kita kepada Allah pencipta kita, dan juga sebab besar untuk kita dapat kasih sayang Allah. Allah suka orang-orang yang tadabbur Al-Quran. Jadi kita masuk hari ini surah baru, iaitu surah Al-Lail. Surah Al-Lail ni surah apa? Makiyah ke Madaniyah? Macam mana? Surah Makiyah. Surah Makiyah juga. Maknanya turun kat mana? Turun kat mana ke turun masa zaman Nabi? Turun masa zaman Nabi belum hijrah. Okey? Bukan kat dekat Mekah. Turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Itu nama dia Makiyah lah. Okey? Jadi maksudnya apa? Jadi dua kan jenis surah. Ada surah ni waktu surah turun, ataupun waktu surah atau ayat, kan, turun ayat. Jadi dua waktu. Satu nama dia apa? Makiyah. Satu Madaniyah. Satu Makiyah, satu Madaniyah. Waktu surah turun iaitu waktu ni, maknanya apa? Waktu Nabi belum hijrah ke Madinah, yakni waktu Nabi telah hijrah. Inilah maksud Makiyah Madaniyah, bukan tempat ya. Faham Ni maksudnya Makiyah Madaniyah tu waktu Nabi belum hijrah, Makiyah. Waktu Nabi dah hijrah, nama dia Madaniyah. Faham? Masa kenabian berapa tahun? Masa kenabian, seluruh ni masa kenabian dah. Tapi masa kenabian ada dua fasa. Satu masa kenabian Nabi dekat mana? Nabi belum hijrah dekat Makkah. Jadi ni berapa tahun? 13 tahun. Kan? Yang ni berapa tahun? 10 tahun. Ni umur Nabi menjadi Nabi. Jadi ni 23 tahun. Jadi inilah waktu Quran turun. Jadi ada waktu Quran turun ketika Nabi belum hijrah lagi. 13 tahun Nabi dekat Mekah lagi. Tapi bukan Nabi duduk Mekah je, Nabi keluar kadang-kadang. Dan ketika Nabi keluar tu daripada Mekah untuk dakwah, Nabi dapat wahyu juga. Ini bukan dekat Mekah, tapi waktu Nabi belum hijrah dari Mekah ke Madinah. Okey. Inilah maksud Makiyah dengan Madaniyah. Jadi fokus surah Makiyah, fokus dia apa? Fokus dia, tajuk dia, fokus dia tentang surah Makiyah ni, fokus dia satu, akidah.
tentang risalah, iaitu kenabian. Tentang kenabian. Tentang risalah kenabian. Dan yang ketiga, fokus dia akhirat, hari kiamat. Jadi surah-surah Makiyah ni cerita dia pasal akidah, cerita dia pasal kenabian, dan cerita dia kepada hari kiamat. Dan dia ni umum, bersifat dia umum. Kepada siapa? Seluruh manusia. Untuk fokus ni pula, fokus surah ni pula, ini fokus dia syariat, hukum hakam. Fokus dia lagi apa? Kenegaraan, undang-undang kenegaraan. Lagi yang ini sifat dia khusus kepada siapa? Islam. Orang Islam selalunya. Kalau surah-surah macam ni Allah sebut ya ayyuhallazina amanu, ayat dia. Faham? Surah-surah Madaniyah selalunya ayat dia ya ayyuhallazina amanu, macam tu. Kalau surah-surah Makiyah selalunya Allah kata apa? Ya ayyuhan, ni umum, semua manusia, kepada apa? Semua umat manusia, semua manusia. Jadi Allah selalu seru dalam surah-surah ni ya ayyuhan nas. Beza fokus kan. Jadi bila kita baca ayat tu, kita boleh nampak dah, oh ini cerita pasal bab ni. Ini selalunya surah ni Makiyah. Bila kita baca ayat tu, kita tengok, oh ini cerita pasal hukum hakam macam ni kan. Hukum qital lah, hukum kisah lah, hukum berpuasa lah, hukum berperang, hukum muamalah, hukum zakat, sedekah, semua. Ni selalunya surah tu mesti Madaniyah. Faham? Faham? Kalau kita nampak macam pendek-pendek itu kat Mekah ke, betul? Boleh tahu. Pendek-pendek tak semestinya. Dia kena tengok ni, konteks fokus ni. Ni yang ni lah. Tengok mana dia, fokus dia. Oh, dia cerita pasal syariat, hukum hakam kan. Ini apa dia? Mesti surah ni Madaniyah. Sebab masa Madaniyah lah dah ada negara umat Islam. Masa ni ada lagi umat Islam tak? Belum. Negara? Mana ada negara lagi? Kan? Sebab tu fokus dia kepada umum. Okey. Ni dua ni penting. Okey. Jadi surah ni surah mana satu? Ni surah mana? Makiyah ni. Maksud dia apa? Nabi belum hijrah lagi. Okey. Fokus dia ni mesti cerita pasal ni. Akidah, kenabian, pasal hari kiamat, dan cerita dia untuk semua, tegur semua manusia. Okey. Jadi kita tengok surah yang ke berapa surah ni? Surah 92 Surah 92, iaitu surah, nama tajuk je diberi surah Al-Lail. Sempena sumpah Allah kepada Lail. Buka surah 92. Surah Al-Lail. Surah panjang sikit ya, 21. Jadi surah ni mengandungi berapa ayat? 21. Ya, mengandungi 21 ayat, tapi ayat dia tak panjang-panjang pun, ayat dia pendek je. Dia ayat banyak tapi pendek-pendek. Jadi nama surah ni, surah yang macam ni dipanggil apa ni? Surah Al-Mufassal, Al-Mufassal kan? Al-Awsat. Surah yang pendek-pendek, yang pertengahan. Dia taklah pendek sangat, tak panjang sangat, dia tengah-tengah. Ni nama dia Al-Mufassal Al-Awsat. Okey. Sederhana. Yang sederhana. Surah Quran ni ada surah yang panjang, ada surah yang berulang-ulang, dia panjang sikit, pendek sikit, ada surah yang pendek lagi, dan ada yang paling pendek lah. Okey, macam ni lah. Okey, jadi kita baca ayat surah ni dulu. Kita baca sebahagian ni dululah. Kita baca daripada ayat 1 sampai
4 lah insya-Allah. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Wan-nahari idza tajalla. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Inna sa'yakum lasyatta. Baik, jadi kita tengok Allah mula dengan sumpah juga. Ni antara surah-surah yang Allah mula dengan sumpah. Ada dalam Quran ada 15 surah Allah mula dengan sumpah. Ada 15 surah. Surah pertama yang Allah mula dengan sumpah ialah surah Az-Zariyat, surah 51. Surah yang terakhir Allah mula dengan sumpah surah Al-Asri. Surah Wal Asri. Itu last sumpah Allah. Surah pertama yang Allah sumpah ialah surah nombor 51, surah Az-Zariyat, Waz-Zariyat. Jadi ini salah satu surah yang Allah mula dengan sumpah, iaitu Allah sumpah dengan malam. Jadi maknanya apa? Malam ni benda yang mahal lah. Kalau tak mahal Allah tak akan sumpah. Sumpah ni umpama macam kita nak convince orang, nak yakinkan orang kita cagar satu benda. Faham tak? Contohlah, kita tak ada duit ke apa kan, tak apalah ni, ambillah jam saya ni, jam mahal saya ni kan. Kalau saya tak datang, tak balik tak ni, awak ambil jam saya. Jadi maknanya menunjukkan benda tu tak tebus macam tu. Jadi itu sumpah. Jadi Allah tak akan sumpah untuk benda-benda murahan kan. Allah sumpah demi masa kan. Jadi demi waktu duha sebelum ni, maknanya benda-benda tu mahal. Jadi rupanya Allah sumpah kali ni apa? Waktu juga. Waktu apa? Waktu malam. Waktu malam ni mahal. Sebenarnya waktu malam ni kita dah kupas dah surah duha juga kan. Wa duha wal laili idza saja. Jadi malam situ kita dah sentuh sikit. Baik. Jadi kita tengok surah ni, dia punya terjemahan dan dia punya tadabbur dia. Okey. Wal laili. Wal laili apa dia? Iza yaghsha. Yaghsha. Kemudian yang kedua, wan nahari wan nahari iza tajalla. Okay. Tajalla ayat 2. Baik, ini sumpah pertama dan kedua. Jadi dalam ayat ni Allah bersumpah dengan 3 benda. Tapi kita tengok 2 dulu. Okey, baik. Jadi pertama Allah sumpah dengan wal laili. Apa makna dia? Wa ni nak terjemah apa? Demi. Wa kita terjemahkan demi. Jadi sini ada wa al-laili iza. Okey, wa apa? Demi ya. Demi. Demi al-laili. Al-laili maknanya apa? Demi night. Demi malam. Malam. Untuk siang. Malam demi malam. Disebut al-lail maksudnya malam, iaitu satu yang sifat dia dia meliputi lah. Iza yaghsha, apabila yaghsha telah ke apa? Apabila ia menutupi. Ataupun kita kata malam ni dia macam selimut menyelubungi. Malam ni umpama gebor ya. Kita guna gebor tidur tu kan, sejuk tu gebor, selesa lah kita kata. Tutup semua terus.
Sifat dia memang sifat malam dia macam tu. Allah ibaratkan malam ni, cuba tengok surah Yasin. Surah Yasin. Surah Yasin. Yasin surah 36. Ayat yang ke 37. Surah Yasin, tengok ayat 37. Surah Yasin, tengok ayat 37. Malam, tentang malam. Surah 36 ayat 37. Ayat 37. Muka surat dia, muka surat 442. 442 kan? 442. Cari muka surat 442. Terus tengok ayat 37. Okey. Mula dengan wa ayatul lahum, kan? Okey, kita baca sama-sama ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idahum mudhimun. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idahum mudhimun. Jadi wa ayah apa maksud dia? Dan tanda kekuasaan. Dan salah satu tanda kekuasaan Allah yang Allah tunjukkan pada siapa? Pada mereka. Apa dia? Adalah malam, al-lail. Kan? Allah kata apa? Allah guna apa? Lail tu apa? Naslahu. Tengok Allah guna malam, betul Allah guna perkataan naslahu. Apa makna naslahu kat situ sebenarnya? Kami hilangkan. Kami hilangkan lagi. Lagi? Maka dengan serta-merta mereka adalah orang-orang yang ada dalam gelap kita. Jadi naslahu ni dia daripada perkataan kalau kita raya korban, kita selalu buat apa? Jadi kalau saya kata saya tengah ni, lepas sembelih kambing, kita nak kena buat apa dulu? Lapah kulit. Lapah tu. Jadi perbuatan lapah tu, kalau saya orang tanya tengah buat apa ni kan, saya salah tu al-ghanam. Salah tu al-ghanam. Salah tu. Apa makna dia? Apa makna salah tu al-ghanam ni? Saya telah melapah kambing. Ni perkataan sin lam khaf kha. Jadi salah kha tu maknanya lapah. Jadi Allah kata dan malam kami buat apa malam? Hidup. Tengok Allah guna perkataan tu. Cuba tengok balik ayat surah Yasin tu. Kan? Dan tanda kekuasaan Allah bagi mereka adalah malam kami lapahkan. Tanggalkan. Kami tanggalkan. Malam ni macam Allah tanggalkan siang tu untuk kita jadi malam. Sikit-sikit. Kalau lapah tu sekaligus macam buka baju ke ataupun sikit. Macam mana? Lapah. Sikit-sikit kan? Kita ada yang pakai tu dia kena tarik kan? Sikit-sikit. Macam itulah malam kita ni sebenarnya. Betul tak? Malam tu malam semua ke serentak macam tu lampu ni gelap terus ke ataupun sikit-sikit? Sikit-sikit. Betul tak? Betul. Kalau tengok sikit-sikit tu nak nampak sikit-sikit tu kena buat apa?
pergi panjat bukit tengok. Kan? Ada bukit apa kat sini? Limang Kati pergi tengok. Contohlah kan. Jadi nampak perubahan malam tu sikit-sikit. Tapi sebab kita ada kan bukit kan? Yang naik tu, kebun Cina punya tu dia bagi kita naik tu kan. Nampak awan kapet katanya. Ada viral baru ni. Tempat kita ni banyak viral cikgu. Kita je tak heran. Orang luar duk datang. Ya betul. Dia area lubuk Mobau ni, Kati apa semua ni kan. Di sini banyak tu punya hidden gems tu. Tapi kita tak tahu, kita tak heran kan. Orang lain heran ni tu. Untunglah saya jadi orang Kuala kan. Saya orang Kuala Lumpur, dia orang Kuala kan. Tapi yang macam tu lah maknanya. Sebab apa? Ni satu nikmat kekuasaan Allah bila kita nampak tu. Sebab tu Nabi bila bangun pagi kan, bangun awal pagi nak tengok langit semua, Nabi akan baca zikir apa? Nabi sampai cakap subhanallah. Nabi kata zikir ayat surah Ali Imran tu. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari ayatil liulil albab. Tapi kalau orang tu bangun pagi subuh tak bangun tidur je, tak tahu tengok dah cerah, dia nak syukur kan? Dia tak akan nampak kekuasaan Allah Betul tak? Terlepas dah. Itu pun tak ingat apa pun kan? Tak. Jadi Muslim dia orang yang cergah lah. Pagi bangun awal, bekerja dan sebagainya kan. Dan dia nampak keadaan alam ni kan dengan jelas, dan dia jadi orang yang berfikir dan bersyukur. Dia jadi orang yang ingat, berfikir dan bersyukur. Ni gambaran yang tujuan Allah buat semua tu untuk itulah. Proses-proses ni boleh je Allah nak buat macam mana, siang malam terus je, tak payahlah ada proses-proses macam tarik kulit tu sikit-sikit, tak payah buat sekaligus je, boleh je macam sunrise sunset lah. Yelah, boleh tak Allah nak tak payah buat sunrise sunset, terus je macam kita buka lampu tu lampu je, boleh je kan? Ataupun tak ada malam-malam, siang je ke, tak payah ada proses-proses macam tu. Kenapa Allah buat proses susah payah ni? Adakah Allah tak berkuasa, terpaksa buat sikit-sikit malam? So kita fikir ya, Allah buat ni semua. Adakah Allah tak berkuasa untuk buat sekaligus semua siang semua malam? Boleh. Kenapa Allah buat sikit-sikit? Sebab terhad ke kuasa? Tak kan? Bukan. Tapi nak tunjuk kuasa Allah, dan Allah boleh kontrol dengan sempurna semua benda tu. Dan sebenarnya bertujuan Allah buat tu untuk apa? Untuk kita fikir dan kita nikmati apa? Proses tu dengan tenang kan. Cuba kalau buat sekaligus kan gopoh gelang kabut. Jadi Allah buat begitu halus sikit sampai kita pun tak perasan pun nikmat tu. Inilah masalah dia. Sampai kita tak perasan nikmat tu. Jadi tanda kekuasaan Allah ialah Allah lapah tau. Cabut siang tu sikit siang tu. Lalu tiba-tiba jadi gelap. Jadi gelap yang mendamaikan. Dia tak drastik. Cuba kita tidur kan, tengah tidur ni tiba-tiba orang tu buka lampu, pam tu cerah, macam mana? Terkejut kan? Tapi tengok alam ni Allah buat begitu sempurna, halus je kan, nikmat. Okey, baik. Ada proses pagi hari tu, sejuknya, kabusnya sekejap, lepas tu baru dah panas. Dia bukan terus panas tiba-tiba. Macam tu. Punyalah rahmatnya Allah kepada kita semua. Baik. Sebab itu dalam surah, kalau Allah nak buat malam aja tak nak siang boleh? Boleh. Adakah ayat? Suka dia lah kan? Tapi kalau lah dia buat, siapa yang susah? Dia susah ke kita? Kita. Kalau dia buat, kita nanya. Jadi oleh kerana itu, maknanya Allah ni buat semua ni demi kepentingan dia ke demi semata-mata kepentingan kita? Kepentingan kita. Sebenarnya Allah ni tak ada sikit pun apa? Faedah pun dia buat semua ni. Dia perlu ke malam siang faedah ni? Sikit pun tak heran. Kalau dia tak nak buat, tak ada masalah pun kan? Tapi sebenarnya dia buat semata-mata untuk siapa? Kita. Sebab tu Allah tanya kita, cuba tengok surah 28 ayat 71. 28 ayat 71. Jadi Allah kata perkataan yang special kat situ, pasal perkataan apa? Sarmadan. Ada satu perkataan situ, nama perkataan tu perkataan Sarmad. Ni Sarmadan kan. Surah Al-28 ayat 71, surah Al-Qasas
Al-Qasas. 71 atas. 394. Okey. Jumpa dah? Ada. Muka surat? 394. Ya, surah 28. Betul. Surah 28. Jadi ayat ni ayat suruh berfikir, pertanyaan, soalan. Soalan nanti kita kena fikir dan jawab. Okey, jumpa dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya'. Afala tasma'un. Qul, katakanlah wahai Muhammad, tanya pada mereka ni, apa pandangan kamu? Apa view kamu kan? Apa pandangan kamu? Perasaan kamu pun boleh juga. Jika Allah menjadikan kamu malam sarmadan. Apa ni? Sarmadan ni mana? Ya, terus menerus. Non-stop. Malam non-stop, gelap aja, sehari tu gelap. Besok tengok gelap lagi. Dah seminggu gelap aja. Agak-agak perasaan kita rasa tu macam mana? Macam tu. Macam mana perasaan semua? Tanya-tanya. Susah hati. Biasa dah boleh sidai baju. Besok kot boleh sidai. Tak boleh juga. Gelap lagi. Pernah tak terfikir? Taklah tiba-tiba mendung je tu gelap kan. Baru ni semalam yang mari time tengah hari gelap, hujan kan, gelap lah kan, tak macam biasa. Itu kita jarang berlaku lah. Tapi tiba-tiba Allah buat sekarang ni benda tu berlaku sebulan. Macam tu je. Macam mana kakak? Hei, Macam surah Al-Kabut je. rasanya apa jadi? Kita mesti fikir dah kiamat ke kan? Dah nak kiamat ke ni? Dah takut dah, macam-macam fikir dah, bimbang dah. Kan? Ila yaumil kiamat. Dan Allah buat tu sampai kiamat. Oh, masalah. Jadi Allah kata, siapa yang boleh tolong tanggalkan siang tu? Tanggalkan malam supaya jadi siang. Boleh tak? Man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya. Siapakah Tuhan yang selain Allah yang boleh bawakan kamu cahaya tu? Kalau dia gelap je. Baru kita tahu rupanya kita perlukan cahaya yang panas tadi. Sebab dia ni maknanya cahaya panas. Kan? Selalunya bila panas sangat kita buat apa? Kita mengungut panas. Kan? Tapi Allah hilangkan, tak nak panas. Kalau hilang terus, barulah minta panas pula. Kan? Jadi siapa selain Allah yang boleh datangkan kepanasan sinaran cahaya matahari itu? Jadi Allah kata, afala tasma'un, kamu tak dengar? Adakah kamu pekak? Tidakkah kamu mendengar? Maksudnya apa? Kenapa Allah kata mendengar? Dia sesuai lah dengan konteks ayat ni, iaitu malam. Malam ni waktu gelap yang mata kita tak nampak. Jadi anggota badan yang paling aktif masa ni apa? Telinga lah. Ya, mata pejam. Jadi telinga yang paling aktif. Jadi masa ni bila telinga paling aktif, malam ni apa yang paling patut nak buat? Mendengar apa waktu malam? Malam paling banyak mendengar apa? Cuba buka surah 11. Malam paling banyak kena buat apa? Surah 17 ayat 79. 17. Bukan. Surah 17 ayat 79. Allah kata apa? Wa minal laili fa tahajjad bihi.
Fatahajjad bihi. Ni satu, ni nama dia perintah ni. Perintah Allah. Dah. Ayat yang ke-79. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan sebahagian malam, bukan seluruh malam. Jadi tak boleh begadang malam tu tak tidur, overnight tak boleh. Kena tidur juga. Tapi ambil sebahagian malam, apa dia? Untuk buat apa? Tahajjud. Tahajud lah, bangun. Kena bangun malam tu. Sebagai tambahan untuk baiki kita punya kekurangan ibadah masa siang-siang hari tadi. Untuk baiki. Nafilah ni maknanya dia fungsi dia untuk tampal benda-benda yang kurang. Okey. Mudah-mudahan dengan kita buat ni apa? Allah mudah-mudahan Nabi, Allah kata pada Nabi ni, kalau engkau buat ni Allah angkat lagi kedudukan dengan makam yang lebih tinggi, makam yang terpuji. Jadi ini ayat ni memang untuk Nabi, tapi juga sebenarnya terkena juga pada siapa saja yang cuba, yang buat apa yang Nabi buat ni. Dia akan dapat tempat yang mulia di sisi Allah. Tapi tetap tak boleh tandingi Nabi lah. Jadi siapa nak mulia, dia kena buat apa malam hari? Bangun. Jangan tidur mati, kena bangun juga kalau nak mulia. Okey, ni satu ingatan Allah. Ni malam tu guna untuk malam. Jadi malam apa dia? Waktu untuk ni tahajud. Ibadah lah. Ibadah ni tahajud ni. Ni bukti orang ni bersyukur dengan malam. Ni bersyukur dengan nikmat apa? Nikmat malam. Malam ni hakikat dia, asal dia apa fungsi malam? Fungsi malam untuk cuba tengok surah 78. Surah 78. Surah An-Naba. Jam ni mati kan? Saya tengok dia bergerak ni. 3.45. Okey. Surah 78. Ayat 10. Ayat 10. 78 ayat 10 kan. Allah kata malam sebagai apa? Pakaian. Malam sebagai pakaian. Jadi untuk apa pakaian ni? Selesa lah. Selesa, tenang. Terlindung masa ni. Dan ni waktu untuk paling best untuk istirahat. Waktu ni. Dia sebut dalam ayat tu apa? Wa ja'alnal laila libasa. Surah 78, surah An-Naba. Ayat 10. Ayat 10. Sebelum tu cerita pasal tidur kan? Wa ja'alna naumakum subata. Tidur untuk rehat. Jadi yang paling sesuai tidur waktu waktu malam ni. Tapi bukan sepenuhnya sebenarnya waktu tidur malam. Antara waktu malam, waktu untuk tidur, rehat. Lagi satu waktu untuk bangun tahajud, ibadah. Waktu terbaik untuk ibadah ialah waktu malam. Tahajud ni maknanya ibadah lah. Umum buat apa? Ibadah apa-apa saja. Baca Quran, zikir, solat. Bukan mesti kena solat sajalah. Itu semua. Dan waktu terbaik untuk baca apa? Baca Quran.
Waktu baik untuk baca Quran juga waktu malam. Jangan waktu baca siang aja. Allah sebut baca Quran waktu malam kat surah mana? Cuba buka surah Al-Muzammil. Surah 73. Ayat yang ke-4. 73 ayat 4 tu cerita pasal bangun malam. Kan? 73 ayat 4. Waktu tahajud lagi, waktu baca Quran. Waktu terbaik baca Quran sebenarnya. Waktu terbaik. Ni waktu baca Quran juga malam. Waktu lain tak ada. Waktu tengok bola tak ada malam. Tak ada. Sebenarnya tak ada lah. Tapi banyak kita buat yang tak ada ke kita buat yang ada? Kita suka melawan. Manusia banyak buat yang Allah tak cakap tu yang dia buat banyak. Kan? Time lagi nanti time Piala Dunia. Lagi-lagi dulu time Piala Dunia malam selalu kan? Live tu. Sebab waktu dia siang kita malam. Oh, semua bangun tahajud. Tapi dia bukan bangun tahajud untuk buat dua ni. Hanya bola. Yang tu awak tak sebut dalam Quran. Tak ada, tapi dia buat. Itulah. Jadi kita suka buat benda yang dilarang, yang tak disebut Allah pun, tak diperintah. Banyak. Kadang-kadang yang tak diperintah ni bukan maksud dia tak sama dengan dilarang. Kalau kita buat yang dilarang itu dosa. Tapi buat yang tak diperintah dia harus benda tu. Tapi dia bukan dosa, tapi dia jadi apa? Dia jadi larang, jadi sia-sia. Bila sia-sia akhirnya jadi dosa juga. Hukum asal dia tak ada masalah kan? Tak sama macam Allah larang buat, dia buat, itu namanya melanggar perintah Allah. Itu berdosa terus. Tapi yang ni dia Allah tak suruh apa-apa, tak suruh. Tapi bila dia buat dan dia akhirnya sebab dia buat tu dia tak buat apa yang Allah suruh, itu juga akhirnya jadi dosa. Atau kalau masa dia sambil tengok dia pegang tasbih. Kalau dia tengok dia ingat kata Allah, dia pegang tasbih. Dia betul? Jadi apa tu? Tak, sebab saya nak cucu suka memang macam tu. Opa petik tasbih kat tangan. Saya nak jawab apa? Tapi dia tak boleh bila ibadah Allah suruh Allah apa sifat ibadah? Tapi sebenarnya mulut lidah lah sebut. Kan? Sifat ibadah dia kena khusyuk. Apa macam ni nak khusyuk? Anil lagwi mu'ridun. Anil lagwi mu'ridun. Daripada benda lara dia kena buat apa? Tinggal kalau dia tak mungkin dia sebut Allah tapi masa tu tengah tu tiba-tiba ada pula orang melompat tu tak pakai tudung buka aurat Allah. Dapat tak? Tak dapat. Saya dengan orang tak dapat. Main bola. Dan silap-silap takut itu jadi benda apa mempersendakan. Oh, takut pula jadi tu. Memerantaklah. Kita bukan niat tu tapi akhirnya kita takut jadi macam tu. Lepas tu Allah kata wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campurkan hak dengan batil. Nanti apa jadi? Wa taktumunal haq. Akhirnya kamu pun menyembunyikan kebenaran. Tak nampak dah kebenaran dah. Dia memang macam tu. Kalau kita campurkan dua, yang menang apa? Kalau kita batil lah. Yang menang mesti yang seronok ni, yang nafsu mesti menang. Betul tak? Campur takwa dengan nafsu. Siapa yang akan menang? Contohnya takwa, jomlah kita jaga diri kan, tutup. Dengan kita kata benarkan pula yang tak baik, orang akan pilih yang mana? Yang sesuai selera ke yang sifat yang mana? Tak, orang pasti selalunya akan pilih nafsu dia kan. Kalau kita benarkan dua-dua, tutup aurat pun boleh, tak nak tutup pun boleh, orang akan pilih mana? Betul tak? Yang tu yang akan menang. Betul tak? Dia macam tu sifat manusia. Saya dah bagi condition. Okey, nak tengok boleh make sure you tahajud dulu. Kan? Macam tu lah. Kalau kat rumah saya memang kena. Cuma nanti takut jadi lain pula. Dalam tu pun ada ayat juga. Lain. Saya macam kalah. Tak, bukan. Dalam Quran sebut, bukan saya cakap. Tadi surah yang saya sebut tu ada surah. Surah apa yang saya jawab tu? Campur hak dan batil. Surah 2 ayat berapa? 44. Jangan campur hak dan batil. Satu. Surah yang tadi juga sebut lara dengan ni kan? Surah apa? 23 ayat 3. Ada dalil tu. Yang ni pula buat dulu, lepas tu baru main
Itu surah 19 ayat 59. Allah kata apa? Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u solat wa tabu'u syahwat. Iaitu dia akhirnya dia sisihkan ibadah siapa? Tujuan dia buat cepat-cepat sebab dia nak buat yang seronok. Akhirnya niat dia buat tu sebab nak melepaskan beban tu je. Asal buat akhirnya yang utama yang mana? Tu. Itu je lah bimbang. Sekali-sekala kita boleh untuk sebagai dorongan boleh. Tapi kalau kita jadi amalan macam tu, takut nanti salah niat lah. Rosak pula dalam dalaman yang macam tu. Macam tu lah. Yang benda-benda kita kena, sekali kita kena boleh. Macam budak-budak kan, nak bagi dia selamat pergi kelas, kita buat apa? Bagi apa? Siapa nak ni, saya bagi hadiah. Motivasi. Nabi pun cakap, siapa baca satu huruf dapat 10 pahala. Tapi bukan tujuan tu Nabi nak bagi supaya seronok baca Quran tu. Tapi tujuan baca hanya baca nak dapat pahala je ke untuk faham? Jadi ramai bila Nabi, sebab tu Nabi dalam hadis lain Nabi kata apa? Siapa yang baca Quran tapi tak fikir dia baca apa, dia celaka, Nabi kata. Tengok, kena baca dua-dua hadis. Ramai orang dia ambil hadis satu je, baca Quran nak dapat pahala je. Tapi dalam hadis lain Nabi kata siapa baca tak nak fikir, nak dapat pahala je, boleh kena apa? Celaka. Itu nak tak mana hadis tu. Sebab tu tujuan Nabi baca dia bagi kita dapat pahala sebab nak bagi sekadar apa dia, startup, semangat, motivasi. Ya Allah, tak rugi langsung. Tapi tujuan sebenar supaya akhirnya apa? Quran tu dapat jadi hidayah, faham? Faham macam tu. Itulah cara didikan. Nanti Allah tanya dakwa saya. Betul lah. Itu saya tak nak. Cucu-cucu boleh lah. Cakaplah, bagi galakan. Bertahajud, suruh dia buat. Tapi didik dia dengan ilmu lah. Lepas tu beritahu Quran ni baca kena faham, kena hayati. Jadi ini yang nombor satu, yang ni nombor dua. Kan? Harus je yang ni. Tapi yang ni wajib, beritahu macam tu. Lama-lama dia pun faham. Macam itulah. Kita kena tarbiyah slow-slow. Bukan nak paksa terus, marah bukan. Itu slow-slow, bagus lah macam tu lah. Balik rumah dia punya pasal. Kan? Ya, betul. Allah dakwa saya. Betul lah tu. Kau biar dia. Kau yang kita cakap kan, nak main boleh, tapi perintah Allah dulu kena buat dulu. Yang mana yang utama? Boleh macam tu lah. Dulu kan. InsyaAllah faham, kena faham situasi. Kena dakwa kan. Okey. Jadi waktu paling sesuai baca, paling terbaik baca Quran bila? Waktu malam. Allah kata apa? Warattilil Qur'ana tartila, dalam ayat tu. Okey, inilah malam, faedah-faedah malam. Sebab tu Allah sebut demi malam, apabila malam tu menyelubungi kita ni. Sebenarnya tujuan dia bukan saya saja buat, untuk kita boleh buat benda-benda macam ni. Ni semua kebaikan. Ni semua kebaikan. Kemudian wan nahari, satu lagi. Habis dah ke? Kita sentiasa pukul 10. Okey lah, sentiasa pagi je. Asal cepat masuk. Cepat lah. Sekarang pukul 3.55. Okey, wan nahari. Cukup lah kot Okey, dapat. Satu lagi. Wan nahari. Dan apa ni? Demi, kita terjemah ni. Demi an-nahari, demi siang. Iza, apabila tajalla apa? Tajalla ni maknanya telah menampakkan. Oleh ia. Siang ni seolah tajalli kita ni, seolah menampakkan banyak perkara yang sebelumnya tak nampak. Kan? Jadi waktu siang, waktu untuk kita aktifkan kita punya penglihatan mata lah. Waktu siang, waktu untuk nampak banyak perkara. Jadi waktu siang, waktu tengok apa? Jadi bila nampak, jadi kita kena tengok apa ni? Ini waktu siang, waktu untuk nampak apa? Lihat Allah, lihat langit, lihat lihat bumi. Kalau ada lagi, lihat apa? Laut. Lagi? Lihat apa lagi? Rezeki kita semua. Diri sendiri. Lihat rezeki atau maksud ni apa? Cari rezeki waktu ni. Cuba buka surah 78
Yang tadi juga surah 78 belakang sikit. Ayat yang ke 12, ayat 11. Ayat 11. 78 ayat 11. Ni waktu kita nak aktifkan diri. Ni lah masa ni nak lihat semua, dan tujuan lihat nak apa? Nak berfikir dan syukur. Jadi waktu siang ni untuk kita dapat apa? Kita tazakkur. Waktu kita tazakkur, 3 benda tujuan kita lihat ni semua untuk ingat. Ingat siapa? Allah. Tazakkur maknanya ingat pencipta. Ya. Ingat nikmat pencipta. Satu, siang nama dia tazakkur. Tazakkur ni apa? Ingat nikmat Allah. Ingat nikmat Allah ni waktu siang. Malam kita dekat dengan Allah, kita doa pada Allah banyak-banyak kan, siang. Yang kedua, tafakkur. Tafakkur ni apa pula? Fikir pula lagi. Dengan nikmat Allah ni nak buat apa? Oh, saya nak tolong sekian-sekian, saya nak beri manfaat untuk orang. Gunakan fikir. Untuk apa? Untuk amal nikmat tu. Apa nak buat dengan nikmat-nikmat ni? Nak syukur. Dan yang ketiga apa? Syukur. Syukur dengan nikmat ni. Ni siang. Jadi Allah kata apa pada waktu siang? Ayat 11 tu, wa ja'alna an-nahara ma'asya. Nampak? Dan kami telah jadikan siang yang cahaya dia terang-terang benderang untuk apa? Ma'asya ni bukan mesti cari rezeki, cari kehidupan untuk bantu manusia. Masa ni lah, siang ni lah. Siang lah nak buat kerja-kerja besar siang. Nak dakwah pun terbaik waktu siang lah. Itulah kerja Nabi kan, dakwah antaranya. Inilah siang Allah sengaja tajalli kan, nampakkan segala-gala, bukan saja-saja tu. Tadi malam Allah tutup segala-gala supaya hidup kita tenang, fokus ke Allah, betul tak? Sekarang siang Allah buka pula semua untuk kita nampak. Ya Allah, hebatnya Allah cipta semua macam-macam, bestnya. Lihat langit, lihat bumi, lihat laut, lihat ni rezeki semua kat diri kita, nampak semua kan? Untuk apa? Supaya kita pun ingat Allah, supaya kita fikir, ya Allah banyaknya nikmat, aku kena amanah ni, aku kena buat sesuatu. Dan akhirnya kita jadi orang yang bersyukur. Inilah dua ni sumpah Allah, siang dan malam. Jadi kalaulah kita semua jadi orang yang macam ni, agak-agak macam mana? Selamat ke tak selamat hidup kita nanti? InsyaAllah kita selamat. Jadi inilah sumpah Allah kepada dua perkara, siang dan malam, yang sentiasa kita nikmati sepanjang masa, betul tak? Ni sekarang tengah siang, jadi malam balik, lepas tu siang balik. Ya, inilah rutin kita yang kita kena nikmati. Macam mana cara menikmati siang dan malam? Inilah. Malam nak nikmati dia, syukur dengan nikmat malam. Apa buat? Tahajud, ibadah. Ya, rehat, tidur sekejap, tapi banyakkan ni. Lepas tu buat apa? Baca ayat Allah malam. Okey? Ni taqarrub paling hebat. Siang pula jangan tidur pula siang. Siang pula lajak sampai berapa, pukul 10 baru bangun, tak bangun-bangun ke? Kan? Qailulah tu sekejap lepas zuhur tu. Sikit ataupun sebelum sikit kan. Qailulah untuk dapat tenaga untuk malam sebenarnya. Qailulah tu sikit tu supaya malam ni kuat. Macam tu. Jadi waktu siang banyak nak buat apa? Syukur tengok langit bumi ni. Dan guna semua ni untuk ni. InsyaAllah. Jadi sampai sini dulu untuk hari ni. Kita berhenti ayat surah Al-Lail, ayat apa ni? Ayat 2. Nanti kita sambung lagi ayat 3 dan 4 insyaAllah pada minggu depan. Ayat 78 tu dengan surah 78 10 dengan 11 lah. Ya, ni 10 malam, 11 siang. Okey. So mudah-mudahan kita dapat nampak apa nak buat waktu malam, apa nak buat waktu siang. Okey. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilaa ahzanina wa zahaba humumina wa ghumumina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.